Raya tahun ni adalah raya paling sedih untuk aku. Kalau kau nak tahu sebab apa aku sedih, kau kena tengoklah video ni sampai habis. Apa-apa pun aku nak ucapkan dekat korang, selamat Hari Raya Aidilfitri, okey? Jom tengok video ni. Hola, bersama aku lagi kali ni Tajakan Josleaf. Apa khabar semua? Dan akhirnya kita dah habis pun di bulan Ramadan dan hari ni adalah hari pertama kita raya. Jadi aku rekod video untuk hari ni adalah hari pertama, iaitu pertama Syawal lah. Di mana tadi sebelum aku rekod video ni dah pergi semayang raya, dan aku balik semayang raya aku terus buat video ni. Dan macam yang aku cakap dengan korang, raya tahun ni adalah raya yang paling sedih untuk aku. Yalah, macam yang kau tahu kalau kau tengok je dekat belakang ni, kau dah tahu dah apa yang berlaku barang-barang aku semua dah tak ada. Baru-baru ni nak dijadikan cerita. Aku sebab satu bulan ni aku punya jadual agak pack dan hari-hari kerja sibuk. 3 hari lepas aku masuklah dalam studio ni. Jadi aku nak tengoklah barang-barang aku okey ke tak kan. Sekali rupa-rupanya barang-barang aku dah diserang oleh anai-anai. Jadi kebanyakan bok-bok yang kau nampak belakang ni kan, kebanyakannya semua dah kena serang anai-anai dan aku terpaksa bakar saja. Nanti aku akan tunjuklah gambar-gambar mana yang dah diserang anai-anai. Yang aku paling sayang tu ada Shiny Legend punya ETB. Walaupun dah buka tapi aku suka. Lepas tu kita ada yang Charizard tu aku lupa nama dia. Burning Shadow. Dan ada beberapa box lagi lah ETB yang aku sayang kena makan dengan anai-anai dan kad-kad. Sebab sebelum ni aku tengok tak ada tau. Minggu lepas aku tengok okey lagi. Minggu ni aku tengok terus banyak gila kena serang anai-anai. Dan jadi sekarang ni aku kemar, aku masukkan dalam satu bekas plastik. Tak tahulah selamat ke tak, tapi aku cuba untuk selamatkan. Dan kalau korang ada tip macam mana untuk halau anai-anai, boleh komen dekat bawah dan ataupun DM dekat aku lah. Tapi memang raya tahun ni memang sedih lah. Kau bayangkan dah kosong. Dah kosong. Aku punya kaki meja tu pun kena makan dengan anai-anai. Memang sangat sedih lah. Sebab tu aku dah tak letak dah produk-produk seal, sebab aku takut yang lain pun kena serang. Sebab produk seal aku ada yang kena serang juga Antaranya 151. Lepas tu aku ada Peldia Fate. Lepas tu ada berapa lagi ETB yang kena serang anai-anai. Tapi dia tak masuk ke dalam. Aku boleh lap lagi semua. Tapi memang sedih lah. Memang sangat sedih. Yelah, kau tahu kan berapa banyak aku keluarkan duit untuk membeli produk-produk Pokemon Dan nak dijadikan cerita, hari ni disebabkan hari yang special, dan aku pun nak buka 2 produk special, di mana 2 produk ni antara produk yang terbaru, dan 2 produk ni ada Charizard Charizard ni antara Pokemon special, jadi kita buatlah pada hari special. Okey, kita akan buat battle. Sebenarnya dia tak berapa sesuai sebab satu set tu holiday set, satu lagi set tu adalah main set. Jadi kita buat battle sebab dia dua-dua ni ada gold card Charizard. Kalau aku cakap gold card Charizard, korang mungkin dah dapat tangkap sikit, iaitu kita nak buka ni Phantasma Flames. Kita nak buat battle dengan Arcadian's Heroes. Okay, jadi ada 2 ETB ni, kita akan buat battle dan korang boleh pilih team mana kau nak ni Kedua-dua ETB ni mempunyai gold Charizard. Yang ni tak silap aku Charizard X Gold, yang ni Y Gold. Okay, tapi gold ni macam kau tahu lah, susah nak dapat. Aku tak tahulah kalau boleh dapat tapi aku tak rasa pun, sebab benda tu memang sangat susah lah dapat. Okey, jadi tanpa membuang masa aku tak nak berbincang panjang sebab ni pun dah berbincang panjang. Dan kalau korang sedih dengan cerita aku, bagi komen sikit, okey, dan bagi like sikit. Okey, tanpa membuang masa, jomlah kita buka Phantasma Flame dan Accident Hero. Kita akan buat battle mana yang dapat Charizard. Okey, jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka 2 ETB satu daripada Phantasma Flames dan satu lagi daripada Accident Heroes. Okey, jadi agak janggal sikit lah sebab koleksi belakang aku tak cantik macam dulu Tapi nak buat macam mana, aku terpaksa untuk protect semua kad-kad aku. Jadi aku terpaksa lah simpan dia dengan yang baik Tapi tepi ni masih ada lagi aku simpan One Piece ni. Aku harap boleh selamat lah. Dan aku pun ada berapa banyak set One Piece yang aku agak miss.
terutama OP014 dengan 15 tak silap aku. 14-15 aku tak ada. Dan aku ada Phantasma Flame dengan Mega Evolution dekat belah atas ni, okey. Jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita buka. Sambil tu kita layan aku punya Beyblade Okey, kita buka dulu Phantasma Flames. Okey, macam kau tahu dalam Phantasma Flame ni ada dua kad yang orang cari, iaitu kad Charizard SIR, okey, dan Gold Charizard, okey. Dan untuk Accident Heroes ni banyak sangat kad yang best-best dalam ni. Terutama sekali kad dalam ni Gold lah, Gold Charizard Y Mega. Dan SIR Dragonite ni. Jadi kedua-dua ETB ni adalah cover dia, gambar Phantasma Flames adalah Charizard X, Mega X, dan ni adalah Dragonite. Okey. Jadi yang mana kau pun tahu, untuk era Mega Evolution ni dia cuma ada 9 pack saja dalam setiap ETB, okey. Jadi untuk yang ni kita akan tengok chase card untuk dalam kad ni adalah ni Mega Charizard X, EX dan SIR. Dua kad ni memang sangat susah lah nak dapat. Okey. Lepas tu itu saja dua kad yang agak famous dalam set Phantasma Flames. Dan place guide untuk Accident Heroes banyak sebenarnya chase card dia. Antaranya aku suka promo card dia, tapi aku dah dapat promo itu dah ni. Dia punya gold card ni Mega Charizard YEX orang cari, Mega Dragonite EX Gold, lepas tu SIR Mega Dragonite EX dan Gengar ni. Ini semua kad yang susah dapat lah. Pikachu memang banyak ada. Accident Heroes ni memang banyak lah. Dan harga dia pun sekarang ni melambung Dan ni adalah cover kotak dia, ada dua. Kau tengok ni. Yang sebelah sini Pokeball, yang sini pun Pokeball ni dia punya cover. Jadi aku keluarkan. Okay, kita ada sleeve dia macam biasa sleeve. Ada promo, Chakardit. Dan kita ada macam biasalah energy ni, dadu ni dan coins. Okay. Okay, dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 booster pack untuk Phantasma Flames. Okay, yang lain yang tak penting kita simpan balik dalam ETB, sebab kita tak nak nampak atas meja ni agak serabut. Aku tak nak lah nampak serabut benda tu. Kita tepikan dan kita keluarkan pack yang berada di dalam Accident Hero dia punya sleeve dia, promo card dia yang sangat cantik, Zekrom and Zekrom. Aku sangat minat Zekrom ni. Bug, dia punya energy bug, dadu dan coin Dragonite. Dan kita ada 9 booster pack juga dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 booster pack. Jadi macam biasa kita masukkan balik ni dalam, sebab benda ni tak penting pun sebab kita tak buka Okey. Jadi korang boleh pilih team kau nak team Accident Heroes ataupun Phantasma Flames. Okey. Jadi aku tak nak buang masa. Okey. Kita dah ada kedua-dua set ni. Aku tak perlu cong semua. Kita buka daripada atas, kita tengok macam mana dia punya full rate. Okey. Okey, kita tengok pack pertama. Aku akan pilih team inilah Accident Heroes sebab dia banyak card dalam ni. Phantasma Flame, kau nak pilih kau boleh pilih. Okey. Okey, sekarang ni aku buat team aku dulu, iaitu Mega Evolution Accident Heroes. Okey. Code card macam biasa aku share. Box ni masa aku dapatkan harga dia baru 400, sekarang ni dah naik hingga 600 yang agak tinggi untuk holiday set Holiday set masa zaman aku dulu dalam 200.5. Masa mula aku buka dulu harga dia agak okey, 200.5. Sekarang ni memang tinggi Sekarang ni dia punya hit pun dekat reverse holo nombor 1 bukan nombor 2 Okey, kita ada Noiver. Okey, kita ada Skitty, tak ada hit nampaknya. Kita ada Chaco reverse holo dan kita ada Ethan McCargo. Okey. Pack pertama daripada Accident Heroes tak ada apa-apa. Okey. Jadi kita teruskan pack seterusnya. Pack pertama daripada Phantasma Flame. Okey. Dia ni main set, jadi hit dia tak berapa banyak aja holiday set. Holiday set memang banyak. Okey, kita tengok card pertama dan satu card dari belakang bawa ke depan. Untuk ETB, untuk main set ni hit dia sangat random Kalau kau bernasib baik kau boleh dapat lah card yang best-best. Kalau tak memang susah lah dapat Kita ada Mimikyu, kita ada Fire Breather, kita ada Brambergas, kita ada Aqualudon, Reverse Holo Carvarha, kita ada Punk Helmet Reverse Holo dan
Wow, kita dapat satu hit daripada Phantasma Flames. Kita dapat Dawn Full Art. Kat ni pun dia punya value dia agak tinggi juga. Tak silap aku tinggi, aku tak lama tak check tapi sekarang ni kat Pokemon memang sekarang tengah naik harga. Okay, kita dapat satu hit Nampaknya macam Phantasma Flame menang tapi tak tahu, kita kena tengok dulu Team Exodus Heroes. Okay, pack kedua Exodus Heroes. Okay, kita boleh tengok. Aku bagi kod card juga macam biasa, satu card belakang bawa ke depan. Okay, dan kita akan mulakan dengan energy. Kita ada Team Rocket Machkro, Togepi, Grabin, kita ada Rabut, kita ada Camrap, Mawile, kita ada Team Rocket Watchtower, Team Rocket Dugtrio, Rayquaza Reverse Holo dan Rayquaza Holo Rare. 2 kali Rayquaza Rayquaza ni kalau pergi buat grading pun sangat sesuai Okey. Kita teruskan pack daripada Phantasma Flame, pack Charizard. Okey, kita tengok. Okey, kita dah pack kedua untuk dua-dua team. Total kita ada 18 pack macam half booster box sebenarnya. Okey. Kita tengok pack kedua daripada Phantasma Flame, adakah akan bagi sesuatu ataupun tak ada apa-apa dalam set ni. Okey. Paloswine, Gracilia, Dawn, Wigglytuff, kita ada Gloom Reverse Holo, kita ada Banuri Reverse Holo dan kita ada Mega Heracross. Nampak lagi satu hit lagi daripada team Phantasma Flames. Nampaknya Phantasma Flame back to back untuk dapat hit. Agak power juga walaupun mindset, sebab mindset ni biasa memang hit dia agak susah lah untuk ETB saja. Kalau kau nak beli hit yang lebih banyak, aku cadangkan untuk beli booster box. Tapi harga booster box pun sekarang tak relax harga agak tinggi. Okey, kita teruskan pack ketiga daripada Accident Heroes. Okey, kita tengok code card dan satu card belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy macam biasa. Kita ada Charjabug, kita ada Valenite, kita ada Drippy, kita ada Execute, kita Ethan and Concordia, Darmanita, kita ada Erika, kita ada Vikavolt Reverse Holo, kita ada Rosic Reverse Holo, dan kita ada Team Rocket Executor. Nampaknya pack ketiga daripada Exodus Hero pun tak ada apa-apa agak stress juga sebenarnya. Saya tengok tak ada hit Dan lagi team aku pula tu kan tak ada hit. Okey, kita teruskan kepada Phantasma Flames. Okey, kita tengok Phantasma Flame. Phantasma Flame sekarang ni dah buat comeback. Bukan buat comeback, dah ada 2 hit Dia mendahului untuk tim-tim ni. Okey, kita tengok Taron Peach, Sundial, Piplup. Untuk set-set dua-dua ni aku tak ada apa-apa pun aku cari, tapi yang aku nak tengok sangat adalah card daripada Dragonite dan Gengar ni, sangat lawa. Okey, untuk Accident Heroes. Yang ni macam SIR lah. Toxicity Reverse, Medabus Reverse dan Zacian. Untuk pack ketiga Phantasma Flame tak ada apa-apa. Kita teruskan pack daripada Accident Heroes yang keempat Okey, nampaknya 4 pack untuk Accident Heroes tak ada hit lagi Agak merisaukan. Okey, tapi tak apa, kita tengok. Mungkin last dia ada comeback. Okey, kita dapat Holo Energy, kita ada Gambal, kita ada Valenite, kita ada Komala, dan kita ada Drippy, kita ada Electrike, kita ada Noiver, kita ada Canaria, Reverse Holo Cascoon, Reverse Holo Obstagoon, dan kita ada Anzecrom. Nampaknya tak ada juga pack keempat Okey, kita teruskan pack keempat daripada team Phantasma Flames. Okey, kita tengok Phantasma Flames macam mana. Adakah sesuatu di dalam team Phantasma Flames? Okey, code card macam biasa aku share. Satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Sandal, Charmander. Kita ada Bronzor, Alternatus, Jumbo Ice Cream, Ludicolo, Nimble Reverse, Dugong Reverse, dan kita dapat lagi satu Miss Magius EX. Ini ada reprint Sebelum ni pun ada, tak silap aku rasa, dan Feldia tak silap aku untuk reprint Meganis ni, Miss Magius. Okey, 3 hit daripada Phantasma Flames. Kita terus kepada team Accident Heroes kita yang belum ada hit lagi mungkin pack, last pack ni ada hit Satu pack belakang bawa ke depan. Energy, kita ada Salandit, Chikorita, Netsetcher, Laris Komala, Premium Power Pro.
Planets. Kita ada Prism Energy. Wow, okey, kita ada satu IR iaitu Dustox IR. Kita ada Magnetina Reverse Holo dan kita ada Ends PP Up double hit untuk team Team Ascendancy Heroes Ada satu IR, ada satu full art and energy trainer. Okey, ini ada satu comeback yang agak mengejut Okey, kita ada IR dan full art. Okey, kita teruskan kepada Phantasma Flame. Adakah Phantasma Flame pun akan buat comeback akan bagi kita double hit. Okey, kita buka pack ke berapa, aku tak ingat dah pack ke berapa dah bebel dah lupa dah pack ke berapa. Okey, kita layan dulu apa yang ada ni. Kita ada Namble, kita ada Yamper, kita ada Wardorus Patch, kita ada Survivor, kita ada Lokix, kita ada Sable Eye Reverse, kita ada Linoni Reverse dan kita ada Powmod pun tak ada Jadi kita teruskan Ascendancy Heroes kita lebih kurang ada lagi 4 booster pack daripada setiap team. Okey, jadi kita tengok Ascendancy Heroes dah start comeback. Dah ada 2 card yang sangat mengejutkan. Okey, Energy, Chikorita, Helioptile, Night Satcher, Killer Fairy, Golduck, Anglum, Cramoran, tak ada apa, Bishop Reverse, Starly Reverse dan Okidogi. Okey, kita terus ke Phantasma Flames. Okey, pack Charizard Kali ni aku tak ada buat chong ke tak ada apa-apa. Kita nak tengok macam mana susunan hit dia orang Okey, pack seterusnya kita ada lagi 3 pack terakhir Setiap team ada 3 pack terakhir. Kita tengok Carvanha, kita ada Brangle Glass, Blowtorch, Crocodile, Pawmi Reverse, tak ada, Rambo Reverse dan kita tak ada apa-apa Holo Toxicity saja. Dan kita pergi ke Ascendant Heroes yang pack 3 terakhir Sebelum kita melangkah ke pack terakhir, kita ada lagi 2 pack. Tak tahulah ada hit tak ada untuk Ascendant Heroes. Mungkin ni saja 2 hit kita. Kalau ini saja 2 hit kita pun okey lah Ada juga hit, dapat juga bau-bau hit tu Urbine, Venolux, kita ada Reshiram, tadi hit nampaknya, Zekrom, Reshiram, Zekrom Reverse dan kita dapat Mega Flaggator. Okey, satu lagi hit nampaknya agak sengit pertarungan kali ni. Tapi kalau ikutkan Ascendant Hero mendahului daripada Phantasma Flame 3 hit dia, tapi 3 hit dia berbeza. Yang ini kita ada 2 EX saja. Jadi kita teruskan pack yang seterusnya, pack ketiga terakhir sebelum kita kita tutup video ni Code card macam biasa, satu card dari belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan energy. Kita ada Piloswine, kita ada Ipom, Paumo, lagi kita ada Gloom, kita ada TZ Valley, kita ada Melotat, Hochcrow, Reverse Holo Jumbo Ice Cream. Wow, kita dapat lagi satu hit Flygon IR daripada team Phantasma Flames dan Moltres. Okey, aku tak sangka banyak hit juga daripada team Phantasma Flame ni. Nampaknya Phantasma Flame lah dah kembali, dia kejar mengejar seperti atas tracks. Okey, jadi kita teruskan pack kedua terakhir iaitu daripada team Ascendant Heroes. Okey, code card macam biasa, satu card belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan energy. Lizagoon, Charcoal, kita ada Snorunt, Pewdew, Boss Order, Solrock, ada Charmeleon, Gastly Reverse, Rollicoli Reverse dan Hoppa. Kita tinggal last pack untuk Ascendant Heroes. Nampaknya ni, ini saja hit dia yang keluar. Dan kita pergi ke pack yang seterusnya untuk Phantasma Flame. Phantasma Flame pun tinggal satu pack lagi untuk kita buat battle. Memang kalau untuk dapat gold ni memang susah lah. Jadi memang aku tak berharap pun kalau dapat gold Tapi kalau ada memang rezeki, kita boleh tengok gold tu. Kalau tak ada nak buat macam mana Kita ada Yamper, Vibrava, Melotat, Charm, Darmanita, Hochcrow Reverse, Bronzor Reverse dan tak ada apa-apa. Okey, jadi kita teruskan pack terakhir daripada Ascendant Heroes Ascendant Heroes. Okey, pack terakhir. Adakah pack terakhir ni
berubah menjadi sesuatu kegembiraan selepas apa kad-kad aku semua dah kena. Kita tahu, tengok saja, tapi jangan letak harapan, okey? Video counter gain sebab benda ni agak random, jadi kau jangan letak harapan, okey? Pagoro, Team Rocket Factory, kita dapat Urbine reverse, Charmander reverse dan kita dapat Azumarill sahaja. Iaitu kita dapat Azumarill. Ni, nampaknya dia sama ni Okay, kita dapat 2 EX saja, satu IR dan satu full art. Last pack daripada Phantasma Flame, okey. Kita tengok Phantasma Flame macam mana. Last pack, adakah last pack magic untuk Phantasma Flame? Adakah Phantasma Flame akan menang? Sebab satu lagi, kalau tak dia orang seri lah, okey. Tapi kalau ikutkan yang menang Phantasma Flame lah, sebab dia dapat Dawn. Dawn full art, dia agak cantik untuk dan dia punya value pun agak tinggi. Gliscor, Mosswine, Rampage reverse, Blowtorch reverse dan tak ada power mod sahaja. Nampak itu sahaja yang kita dapat hit untuk video raya kali ni. Dua-dua ada 2 EX, satu IR dan satu full art trainer. Ni pun ada. Jadi aku letakkan kemenangan ini dekat Phantasma Flames sebab dia ada Dawn daripada Ends PP up, okey. Jadi total hit kita ada 8 sahaja, okey. 8 sahaja. Ends up, Dustock, Mega Felgator, Azumarill, Dawn, Flygon, Mega Heracross dan Miss Magus sahaja dan 2 promo ni. Jadi itu sajalah video aku untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.